ni kita ke event food hunter Bayan Baru dekat Masjid Umar Al-Khattab. Lah ni kita nak buat ayak kopi caramel whipped cream. Lah ni cara pertama dah kita kepam dulu kopi ni. Tak tahu kopi tu meren tak meren nampak. Kita memang bagi kat hangpa buih tara ni tebal. Tebur dah ni. Ni kita bagi kat hangpa whipped cream. Memang mara punya. Lepas tu karamel atas dia kita layak-layak sikit. Ni. Barulah nama kopi karamel. Ni kejadian kopi dah. Nampak whipped cream dia memang mara. Siap dia punya karamel ni pun memang tak berdekat. Memang peminum parti. Lah ni tak payah cakap banyak je kita review. Antara menu dan juga memang favourite bukan kata dekat event saja, dekat vendor-vendor, dekat kita punya franchise pun memang ni antara menu yang favourite bagi orang lah. Nampak kat sini, ni dia punya whipped cream. Ada caramel atas, dalam pun ada caramel. Ni nama dia kopi caramel whipped cream. Ni bawah RM10 pun boleh dapat Dan ni kita tak usah cakap banyak. Kita tengok tu, caramel dah. Memang tak kena kurang. Hampa akan dapat sama portion macam mana saya review kat hampa. Hampa jangan risau, hampa boleh main Bayan Baru lah ni. Okay, first kita kena rasa dia punya whipped cream dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu apa nak tahu, nak rasa dia bagi sedap macam mana. Nampak caramel atas ni, whipped cream atas ni. Apa masuk pakai kacau. Apa kena kacau dulu. Nampak. Kita bawa orang peminum. Bismillah. Macam ada perasaan, kakak juga macam suka ada andalan. Kalau boleh ni dia menyebabkan kopi ni dia kan pahit. Whipped cream dia rasa lemak-lemak. Lepas tu caramel ni dia rasa manis-manis. Bila hampa kacau, hampa bagi sebati, baru dia punya rasa tu dia ngam lah. Kiranya hampa tak rasa pahit, hampa tak rasa manis, hampa tak rasa muak. Hampa kena ni memang hampa akan steady lah. Okay. Kepada hampa yang nak dapatkan kopi ais caramel whipped cream ni, hampa boleh dapatkan dekat kita punya event food hunter dekat Bayan Baru, dekat dengan Masjid Umar Ibnu Al-Khattab. Hampa boleh main dekat-dekat. Sebab apa? Event kita 5 hari saja. Start hari ni 8 bulan sampai 12 hari bulan. Okey, hampa jangan lupa main. Kopi ais mamu dekat depan.